Murtabak legend bang eh? Betul bang, Murtabak legend bang. Buat satu bang. Luar dalam isi baik bang. Satu Baik. Ni ketengahkan special bang eh? Betul, ni semua special bang. Luar dalam isi bang. 8 ayam, daging 9. Kita bawah ada, dalam ada, tengah semua ada. Rasa sekali cuba nak lagi bang. Ni roti john dia bang eh? Betul, roti john bang. Ni roti john kita bang, isi murtabak dalam ni bang eh. Isi murtabak bang. Bukan Isi biasa-biasa eh? Isi tebal-tebal bang. Mantap. Sayur ni kita buat roti john. Sayur fresh bang. Banyak sayur bang. Betul. Salad ni kita import bang. Daripada salad. Cameron Island kalau jumpa lah. So ni kita letak black pepper. Black pepper. Okey, black pepper kita buat sendiri eh. Abang rasa pun rasa baik. lain macam. Sos sili beli. Sos sili direct terus lah. Yang buat ni lontong. Mayonis. Mayonis bang eh. Kalau tak nak sos lebih pun bagi tahu eh sebab kita memang tuan ni. Ni kita buat sendiri eh. Ini yang mahal ni. Ni secret dia. CZ sauce. Saya pelat sikit. Ni daging cheese. Ni daging cheese. Roti john cheese mantap. Dia mana kita tak cheese. Kita tak sayur sikit. Yang special dia bang, dia ada penambahan daging. Ni daging ni, daging murtabak ni. So kalau macam tu berapa ringgit? 14. RM14. So kita tuang. Ni yang apa? Homemade. So ni chili sauce eh. Baik bang. Okey bang, ni murtabak bang. Ni tujuan bang. So nak cek abang kat mana? Okey, kita cari saya dekat Bazar Ramadan Semabuk Perdana, tapak nombor 80. Betul-betul dapat kontin bang. Daripada pukul apa tu bang? Daripada pukul 3 petang sampai 7 malam. Apa pun terima kasih bang. Okey, baik. Terima kasih bang. Saya jual bang eh. Kejap lagi saya kenyang bang. Okey bang. Assalamualaikum. Jangan tak puasa eh.